Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Ada satu pesanan daripada Tun Dr. Mahathir kepada YB Syed Saddiq yang masih ramai ingat hingga hari ini. Lebih kurang maksudnya begini, kalau nak jadi wakil rakyat yang baik, rumah mesti kuat dulu. Kalau difikirkan semula, kata-kata itu memang cukup mendalam. Seorang pemimpin bukan sahaja memerlukan pasukan yang kuat di luar, tetapi juga memerlukan seorang insan di rumah yang sentiasa memahami, memberi semangat dan tetap berada di sisi ketika senang mahupun susah. Sebab itulah, bila melihat perjalanan YB Syed Saddiq dan Bella Astilah, ramai yang mengaitkannya dengan pesanan tersebut. Pada pandangan ramai, Bella bukan sekadar hadir ketika segala-galanya indah, malah beliau juga sering dilihat memberikan sokongan ketika YB berdepan pelbagai cabaran dan ujian. Mungkin itulah erti sebenar seorang teman hidup. Bukan hanya berkongsi saat bahagia, tetapi menjadi tempat untuk kembali apabila hati terasa penat dan dunia seakan-akan menjadi semakin berat. Sekiranya benar segala perancangan mereka berjalan lancar, sudah tentu ramai peminat mendoakan agar hubungan ini berakhir dengan sebuah ikatan yang halal. Namun begitu, perkara berkaitan tarikh atau perancangan perkahwinan hanya boleh disahkan oleh mereka sendiri. Apa yang pasti, doa yang baik sentiasa menjadi harapan semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan setiap urusan mereka, mengurniakan rumah tangga yang dipenuhi sakinah, mawadah dan rahmah, serta menjadikan mereka pasangan yang saling menguatkan dalam kehidupan dan perjuangan. Amin ya Rabbal Alamin. Jika anda juga mendoakan yang terbaik buat YB Syed Saddiq dan Bella Astilah, tinggalkan ucapan serta doa anda di ruangan komen.